909 jenayah tiada faedah. Pihak berkuasa berjaya menumpaskan aktiviti penyambungan elektrik secara haram di sekitar Petaling Jaya. Dalam sebuahan khas pihak berkuasa hari ini, sebuah premis disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990. Menurut maklumat, premis ini disyaki melakukan kesalahan tersebut demi kepentingan peribadi. Kru kami sempat menerjah sarang operasi dan menebubal suspek. Ikuti laporan kami. Menurut Seksyen 37-1, 3 dan 14 Akta Bekalan Elektrik 1990, mana-mana pihak atau individu yang mengganggu, mencuri, mengubah suai atau membuat sambungan haram terhadap bekalan elektrik boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM1 juta Malaysia atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Ketika pemeriksaan dilakukan, pegawai TNB menemui kabel sambungan haram yang dipasang secara berbahaya. Mereka tidak menyedari aktiviti mereka sedang dirakamkan. Mereka asyik dan leka menggunakan tenaga elektrik yang dicuri. Kabel SBC je. Go! Sudah berapa lama terjerumus dalam salah laku ini? Baru start dojen tadi. Saya part time. 3 kali seminggu flexible hour. Oh, ya ke? Apa yang awak buat dengan elektrik yang awak curi tu? Saya layan live Kristi Eng, ada giveaway. Saya kena charge phone saya yang banyak tu untuk berpeluang menangi giveaway tersebut. Nak menang beg tangan ke? Mestilah nak. Kenapa sanggup membahayakan diri sendiri? Oh, bahaya kan? Tentulah, tengok kepala kau pun berasap. Kenapa kau lari? Dah ada orang kejar? Oh, tak takut family tahu ke benda ni? Diorang takkan tahu sebab rumah diorang pun tak ada elektrik. Oh, macam itulah. Mencuri elektrik bukan saja merugikan negara, tetapi membahayakan nyawa individu dan masyarakat. Jika anda mempunyai maklumat mengenai kegiatan seperti ini, laporkan kepada TNB, Suruhanjaya Tenaga dan PDRM. Saya Zakia Eng Anas ingin mengingatkan, jangan biarkan hidup anda diselubungi